I just had to let you know you're. Assalamualaikum semua. Dunia moden hari ini dilanda krisis sosioekonomi yang sangat tenat. Kenapa? Sebab masyarakat global terperangkap antara dua sistem ekstrim, kapitalisme dan sosialisme. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Razali dan hari ini kami berempat nak rungkai kenapa sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya jalan penyelesaian terbaik untuk masa depan kita. Mula-mula, jom kita tengok kapitalisme. Sistem ini terlalu mengagungkan kebebasan, pasaran bebas atau laissez-faire dan keuntungan peribadi sampai membuang terus nilai moral. Kesannya, ia melahirkan jurang ketimpangan, kekayaan yang parah, syarikat gergasi bebas buat monopoli, buruh dieksploitasi dan sistem kewangan hancur sebab bertunjangkan riba, hutang dan spekulasi. Bila kapitalisme menindas, sosialisme pula cuba jadi hero. Kononnya untuk mewujudkan keadilan kolektif. Macam mana? Dengan menghapuskan hak milik persendirian dan menyerahkan semua faktor pengeluaran kepada perancangan pusat negara. Tapi malangnya, sistem ini gagal total. Sosialisme membunuh kebebasan individu, menutup rapat pintu inovasi dan melahirkan sistem birokrasi kuku besi yang zalim. Kedua-dua sistem ini gagal secara struktural sebab ia berakar umbi falsafah sekular yang memisahkan material dari dimensi etika ketuhanan. Jadi, apakah alternatif kita? Terima kasih Muhammad Adam. Saya Muhammad Syafiq. Di sinilah sistem ekonomi Islam masuk sebagai keutamaan yang mutlak. Bezanya sangat besar. Ekonomi Islam bukan dibina atas dasar akal rasionaliti sekular, tetapi berasaskan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah yang meletakkan prinsip tauhid sebagai paksi utama. Dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sumber di alam semesta dan manusia pula statusnya cumalah sebagai khalifah ataupun pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Apabila kita tanam dalam minda yang kita ni cuma pemegang amanah, ia terus bertindak sebagai perisai dalaman yang menghalang kita daripada sifat tamak, halabah dan kapitalisme. Macam kumpul harta, tak ingat dunia atau membazir. Dan yang paling istimewa, matlamat akhir ekonomi Islam bukan sekadar memaksimumkan keuntungan material atau kejar KDNK GDP yang tinggi. Sebaliknya, kita mengejar apa yang dipanggil sebagai Al-Falah. Al-Falah ini bermaksud kesejahteraan dan kejayaan hakiki yang menggabungkan kemewahan fizikal di dunia dengan keselamatan spiritual di akhirat. Ia sebuah pendekatan jalan pertengahan atau dipanggil sebagai wasatiyah. Kita meraihkan kebebasan pasaran dan hak individu, tapi kita terikat dengan kebebasan itu dengan etikal moral supaya tak melahirkan penindasan. Tuntasnya, keistimewaan sistem ekonomi Islam terletak pada kemampuannya menyeimbangkan tuntutan material dan spiritual melalui kerangka wahyu ilahi. Pengiktirafan status manusia sebagai pemegang amanah berjaya mewujudkan ekosistem pasaran yang bebas, namun kekal terikat dengan parameter etika yang ketat. Pendekatan ini secara langsung mencegah eksploitasi yang sering dikaitkan dengan sistem kapitalis sekaligus menjamin pengagihan kekayaan yang saksama demi mencapai wawasan al-falah di dunia dan akhirat. Menarikkan konsep tu, saya Amir
Dan sekarang saya nak tunjukkan macam mana ia berfungsi dalam dunia realiti. Berserta data kajian yang kita orang dah kumpul, untuk bersihkan pasaran dari elemen eksploitasi, ekonomi Islam mengharamkan terus instrumen kewangan toksik macam riba, gara dan masyir. Kita tukar amalan memindahkan risiko ke atas peminjam ini kepada sistem perkongsian untung rugi yang adil macam mudarabah dan musyarakah. Selain itu, kita ada sistem agihan kekayaan yang padu melalui ziswaf, iaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita orang dah jalankan tinjauan ke atas 52 responden. Hasilnya memang tepat. Bila ditanya tentang kelemahan pasaran bebas, kapitalism, 50% responden bersetuju jurang kekayaan ekstrim adalah masalah terbesar. 42.3% pula setuju krisis ekonomi global selalu berlaku sebab peminjam mengambil risiko berhutang melebihi kemampuan. Apa pandangan mereka tentang sosialisme? 34.6% responden cakap sistem tu buatkan rakyat hilang semangat nak kerja keras sebab diorang tak dibenarkan ada harta sendiri. Bukan itu je, data kita juga membuktikan kebalnya institusi kewangan Islam waktu krisis. Sebanyak 48.1% responden bersetuju bank lebih stabil bila mereka terlibat dalam pelaburan spekulasi atas angin yang berisiko tinggi. Malah 28.8% menyokong syarat di mana setiap peminjam wajib disandarkan kepada barang atau aset fizikal yang wujud. Konsep sandaran yang kukuh ini dapat menghalang lambakan hutang lapuk. Akhir sekali, responden kita sangat yakin dengan instrumen kebajikan Islam. 61.5% bersetuju amalan sukarela yang didorong kesedaran iman macam sedekah dan wakaf jauh lebih berkesan berbanding sistem paksaan kerajaan. Inilah bukti kebangkitan kesedaran generasi kita. Terima kasih Amir atas pencerahan data yang mantap tu. Saya Syahrul, dan untuk penutup, kita kena faham bahawa keunggulan sistem ekonomi Islam ini direalisasikan sepenuhnya melalui perlindungan maqasid al-syariah. Setiap dasar ekonomi Islam mesti berteraskan kepada pemeliharaan kebajikan awam, maslahah ammah. Sebagai contoh, hifz al-nafs atau perlindungan nyawa. Dalam kaji selidik kami, 48.1% bersetuju prinsip ini diterjemahkan dengan memastikan setiap individu dijamin mendapat akses kepada keperluan asas macam makanan dan tempat tinggal bermaruah. Untuk hifz al-mal, penjagaan harta pula, undang-undang pasaran kita wajib menghalang syarikat gergasi seperti melakukan monopoli yang menindas peniaga kecil. Kesimpulannya, menjadikan sistem ekonomi Islam sebagai keutamaan bukan lagi satu teori akademik di atas kertas, tapi penyelesaian paling mampan untuk abad ke-21. Sebanyak 92.3% responden bersetuju. Sistem ekonomi dianggap gagal sepenuhnya kalau ia melahirkan masyarakat kaya raya tapi kontang nilai moral dan kemanusiaan. Keadilan, integriti dan accountability, inilah kunci untuk mengemudi tamadun kita ke arah falah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Semoga perkongsian ini dapat membuka mata kita semua. Assalamualaikum. I just had to let you know you're